Seorang banduan warga Pakistan yang melarikan diri dari penjara Sungai Buloh pada 9 April lalu, bersembunyi di dalam hutan dan kawasan tapak pembinaan bagi mengelak dikesan pihak berkuasa, sebelum berjaya diberkas pada Sabtu. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Zakaria Syakban berkata, suspek ditahan kira-kira jam 5 petang hasil risikan selama 6 hari, serta perkongsian maklumat perisikan daripada Kedutaan Pakistan. Sepasukan pegawai pelbagai pangkat dari bahagian perisikan dan operasi khas, Ibu Pejabat Jabatan Imigresen Malaysia berjaya mengesan lelaki terbabit di kilometer 24, Batu 14, Jalan Gombak Lama. Hasil pemeriksaan mendapati suspek gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Semasa kejadian, dia cuba melarikan diri, namun berjaya digagalkan oleh pasukan operasi, katanya dalam kenyataan pada Ahad. Zakaria berkata, siasatan awal seterusnya mendapati suspek mengaku telah melarikan diri ketika turun daripada truk polis. Sepanjang tempoh 7 hari meloloskan diri, suspek mengaku bersembunyi di dalam hutan di sekitar kawasan tapak pembinaan pada waktu siang. Dia menyelinap masuk ke dalam tapak pembinaan pada waktu malam untuk berlindung dan bermalam, berikutan risiko keselamatan serta ancaman binatang buas, katanya.